Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS mampu untuk terus menyumbang kepada usaha mengawal selia pembangunan pelabuhan di seluruh Sabah yang menjadi pemboleh ubah penting kepada pelaburan industri di negeri berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict, yakin dan berharap pasukan Sabah First di LPPS terus diperkasakan. Katanya, langkah itu bagi memberikan perkhidmatan berkualiti kepada pemegang-pemegang taruh. Beliau berkata demikian ketika mengadakan kunjungan rasmi ke LPPS sekaligus menerima taklimat menyeluruh mengenai prestasi semasa, peranan dan hala tuju pembangunan pelabuhan di seluruh Sabah. Dalam kunjungan itu, Iwan turut berkongsi fokus kementeriannya selaras perluasan portfolio baharu yang meletakkan pengangkutan di bawah tanggungjawab kementerian. Kata Iwan, selain mendalami inisiatif-inisiatif sedia ada yang sedang dilaksanakan oleh LPPS, beliau juga berkongsi wawasan dan hala tuju di Kementerian Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan. Dalam pada itu, Iwan turut menjelaskan mengenai isu kesesakan di Pelabuhan Sepanggar sedang ditangani dengan menaik taraf dan meningkatkan kapasiti di pelabuhan itu. Menurutnya, usaha menaik taraf dan meningkatkan kapasiti di Pelabuhan Sepanggar sedang berjalan walaupun berlaku kelewatan lanjutan masa EOT kali keempat telah diberikan.